Saudara-saudara, apa yang berlaku di Perak 2008, yang ramai menyatakan amanah ini, kata dia tidak ada ulama. Amanah ini tidak ada ulama. Parti lama saya dulu ramai ulama. Tapi saya nak beritahu saudara satu cerita pada hari ini. Dan cerita ini saudara akan simpan, menyatakan amanah dipimpin oleh ulama. Pada 8 hari bulan Februari 2008, setelah keputusan pilihan raya negeri Perak diumumkan, maka Pesuruhjaya PAS ketika itu negeri Perak, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang, dia panggil semua wakil rakyat PAS yang menang, 6 orang, datang ke Ipoh pada pukul 12.30 malam. Dan dia beritahu hari ini, kata dia, UMNO hanya dapat 28 kerusi, sedangkan PAS ada 6, PKR ada 7, DAP ada 18. Jadi kalau kita gabung cantumkan ketiga parti ini, kita lebih majoriti daripada Barisan Nasional 3. Maka saya panggil 6 orang ini kerana DAP beritahu serahkan jawatan Menteri Besar kepada PAS dan PKR. PKR pula beritahu oleh kerana kami daripada 7 orang ni tidak ada yang agak nampak layak, kami serah pada PAS. Maka Ustaz Ahmad Awang panggil 6 orang wakil rakyat PAS dan beritahu seorang demi seorang untuk jadi Menteri Besar kerana tidak diserahkan oleh DAP dan PKR. Mak Awang beritahu saya, Nizar, kamu jadi Menteri Besar. Saya kata, minta maaf Ustaz, saya ni baru lagi menandatangani berbagai-bagai projek kerajaan persekutuan dan juga di luar negara, jadi tak boleh nak jadi Menteri Besar. Kemudian dia pergi kepada Haji Zainuddin. Haji Zainuddin beritahu, saya ni Ustaz sudah berumur, kata dah tua, jadi tak boleh, jalan pun dah kengkang katanya. Macam mana Menteri Besar jalan kengkang? Tak boleh juga. Pergi kepada Ramli Tusin. Ramli Tusin kata, Ustaz, saya ni kencing manis ada, darah tinggi ada, darah manis ada, kencing tinggi pun ada, kata dia. Tak boleh jadi Menteri Besar. Pergi kepada Hussein Din. Hussein Din daripada Selinsing. Ustaz, minta maaf, tak boleh jadi Menteri Besar. Saya ni Ustaz, cakap orang putih sepatah haram, tak tahu, katanya. Pergi kepada Anwar Sudin, Don Cangkat Jong. Ustaz, saya tak boleh, saya ni hutang keliling pinggang Ustaz, kata dia. Maka selepas itu satu round, buat round kedua, sama, kami tolak. Siapa pun tak terima. Lalu Ustaz kata, hampa semua 6 orang pergi keluar, dia kata. Seorang tu tak layak sebab dia ini daripada Titi Serong, namanya Khalil Edram Lim, dia tak layak jadi Menteri Besar. Dia kata, kami akan putuskan harian PAS Perak ketika itu, kamu 6 orang semua keluar. Selepas 40 minit duduk melengung dekat luar, hampir pukul 3 pagi, dia masuk balik, panggil. Kami dah setuju harian PAS Perak, setuju, kamu jadi Menteri Besar. Dia tuju pada saya. Ketika itu saya rasa alam ni atas bawah, atas kepala kita ni alam. Saudara-saudara, Ustaz Ahmad Awang menggunakan segala ilmu yang dia ada untuk bergabung dan bersama dengan DAP dan PKR. Di atas nak menyelamatkan negeri Perak, nak menghancurkan kezaliman UMNO Barisan Nasional. Maka Ustaz Ahmad Awang berijtihad yang saya belum pernah tengok mana-mana pimpinan PAS sebelum itu yang berijtihad sebagai Ustaz Ahmad Awang buat pada malam itu. Maka ditandatangani di antara pimpinan DAP negeri, pimpinan PKR negeri dan pimpinan PAS parti lama saya. Tanda tangan buat kerajaan Pakatan Rakyat. Ditubuhkan pada 8 hari bulan 2 2008 pada pukul 4 pagi. Ya. Keesokannya saudara, keesokannya pukul 8 pagi, Ustaz Ahmad Awang dapat telefon daripada pimpinan PAS yang ada hari ini. Pimpinan nombor 1 PAS yang ada hari ini. Dan dia beritahu Ustaz Ahmad Awang, Ustaz, saya nak kerajaan yang Ustaz buat tadi itu dibatalkan. Cancel. You must cancel the government now. Saudara bayangkan. Bayangkan Ustaz Ahmad Awang selaku ketua PAS Perak baru tubuh kerajaan dengan DAP dan PKR pukul 3 pagi itu.
Pukul 8.30 pagi, pimpinan PAS hari nombor 1 beritahu dia batalkan kerajaan itu. Dan hendaklah kamu, kata dia, gabung usaha dengan UMNO. You must have a political coalition with UMNO to form a Malay Muslim government. Itu arahan daripada pimpinan PAS yang ada hari ini. Kamu mesti bergabung dengan UMNO buat kerajaan Melayu Islam. Menangis Ustaz Ahmad Awang, saudara. Bayangkan sebagai seorang ustaz terpaksa buat keputusan pada malam itu, tiba-tiba keesokan harinya diarahkan oleh seorang datuk doktor hari ini. Batalkan kerajaan itu dan buat kerajaan dengan UMNO, jadikan kerajaan Melayu Islam. That was the instruction that Ustaz Ahmad Awang received from the very first man in PAS now. Dia beritahu Datuk Doktor minta maaf. Ana dah tanda tangani dah. Kami dah berisytihad, kami dah buat keputusan. This is, kata dia, keputusan syura. Macam mana kita boleh batalkan? Saya nak beritahu saudara-saudara, that very same man is now heading Amanah. Orang yang buat keputusan itu hari ini menjadi orang nombor 1 dalam Amanah. Siapa dia? Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang. Saudara nak fikir apa lagi? Saudara nak persoalkan apa lagi? Seorang yang cukup jelas berkenaan dengan prinsip politik dia. Dia tidak mau bergabung dengan UMNO. Kerana ketuanan Melayu UMNO. That very man is now heading Amanah Negara, Parti Amanah Negara, Ustaz Ahmad Awang. Jadi saudara jelas, Ustaz Ahmad Awang berijtihad menggunakan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia, dan hari ini dia memimpin Parti Amanah bersama dengan Ustaz Rani Samsudin, Ustaz dan juga saudara Mak Sabu Salihuddin.